boleh ke buat bisnes kereta sewa kalau tak ada kereta? Okey, kali ni saya nak kongsi kisah kejayaan tim Go Greenmatic di mana dia ni bekerja dekat hospital, tak ada kereta sewa dan dia hanya jadi ejen Go Greenmatic saja. So dalam masa 10 bulan, beliau dapat menjana pendapatan sewa sebanyak RM119,320 dan dapat komisen RM32,488. So pastikan tengok video ni sampai habis. Okey, ini adalah Facebook tim Go Greenmatic. Nama Facebook dia Zam Car Rental by Go Greenmatic. Okey, Zam Car Rental by Go Greenmatic ni dia tiada kenderaan, dia hanya ejen sahaja. Zam Car Rental by Go Greenmatic dia sertai Go Greenmatic pada 30 September 2024. Tiada kenderaan sendiri, bekerja sebagai pegawai khidmat pelanggan di hospital swasta di Selangor. Okey, ini adalah rekod sewaan dan komisen beliau pada tahun 2025. Januari sewaan dia 3,530, komisen dia 810. Februari sewaan dia 17,470, komisen dia 3,710. Mac sewaan dia 9,020, komisen dia 3,606. April sewaan dia 10,080, komisen dia 3,230. Mei sewaan dia 11,870, komisen dia 3,242. Jun sewaan dia 17,040, komisen dia 5,108. Julai sewaan dia 3,550, komisen dia 1,100. Ogos sewaan dia 8,090, komisen dia 2,360. September sewaan dia 16,070, komisen dia 3,618. Oktober sewaan dia 22,600, komisen dia 5,705. So daripada Januari sampai Oktober 2025, dia punya sewaan dia RM119,320, komisen dia RM32,488. Okey, macam mana Zam Car Rental by Go Greenmatic ni, dia tiada kenderaan tapi boleh menjana pendapatan sewa sebanyak RM119,320 dan dapat komisen RM32,488 dalam masa 10 bulan. Okey, Zam Car Rental by Go Greenmatic ni, dia mendaftar menjadi rakan niaga Go Greenmatic. So, mereka yang mendaftar menjadi rakan niaga Go Greenmatic, kita akan masukkan mereka dalam satu grup khas. So, Zam Car Rental by Go Greenmatic ni, dia akan buat pemasaran. Bila dia dapat pelanggan, dia akan tanya dalam grup Go Greenmatic. Dalam grup Go Greenmatic, kita ada beribu-ribu rakan niaga. So, bila Zam dapat tempahan kereta sewa daripada pelanggan, dia tak ada kereta. So, rakan niaga Go Greenmatic yang ada kereta seluruh Malaysia akan support Zam Car Rental by Go Greenmatic. So, dengan ini, Zam Car Rental by Go Greenmatic ni, dia tak perlu ada kereta, dia hanya buat pemasaran, dapat pelanggan, dia sewakan kereta rakan niaga Go Greenmatic yang lain dan dia makan komisen. So dekat sini ada tak sesiapa yang nak belajar macam mana nak menjana pendapatan daripada bisnes kereta sewa dengan Go Greenmatic. Tak kisah you ada kereta ke, tak ada kereta ke, kerja hospital ke, kerja kerajaan ke, kerja swasta ke, suri rumah ke, tak ada kerja ke, duduk kampung ke, duduk bandar ke, tak duduk Malaysia pun boleh buat bisnes kereta sewa ni dengan Go Greenmatic. So kalau you nak sertai Go Greenmatic, kita kenakan yuran pendaftaran RM300 setahun. So kita bagi group support, kita bagi training, kita bagi sistem laman web, template dokumen sewa, bahan-bahan pemasaran, sistem untuk tapis pelanggan. Dan kalau you perlukan kereta ataupun motor, Go Greenmatic pun boleh bagi kereta dan motor dalam bentuk pajakan. Okay, so kalau you nak join Go Greenmatic, you komen nak join, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you message saya cakap nak join team Go Greenmatic. Like, follow, komen dan share kalau nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta dan motor sewa dengan betul. Boleh-boleh.